Lagi bahaya kepada orang tak ada duit tapi rasa berduit. Apabila kita lahir habit menyimpan dalam diri, kita hilang rasa berduit. Sebab tu simpanan emas ni bertahan lama. Emas disifatkan ubat paling mujarab dalam kaedah menyimpan. Simpanan yang untuk dilupakan, forgotten saving. Tuan puan, katanya mentor saya kan, setiap kita ni, setiap individu kalau boleh mesti ada tabungan yang dinamakan untuk dilupakan. Tabungan emas. Sebab apa? Sebab emas tak ada nombor. Hilangnya nombor pada duit, kita hilang rasa berduit. Tuan puan, duit memang penting. Duit kegunaan harian untuk kita buat inilah, teruskan kehidupan ni. Memang duit memang penting sangat-sangat, tapi rasa berduit sangat-sangat bahaya, menyebabkan simpanan kita selalu bocor. Lagi bahaya kepada orang tak ada duit tapi rasa berduit. Untuk dapatkan sesuatu, mereka akan buat hutang jahat. Jadi untuk kita hilang rasa berduit, kita bekukan sejumlah pendapatan kita, gaji bulanan kita 10%, 20% dalam bentuk gerai emas, insya-Allah. Kita dapat menyimpan, at least kita dapat menyimpan juga walaupun sedikit, sekurang-kurangnya. Jadi belum ada lagi akaun emas, nak saya bantu nak mula menabur emas, buka saja akaun emas secara percuma. Link di profile TikTok saya, terus boleh hubungi saya.